Assalamualaikum semua. Hari ni adalah hari birthday Zari. Sekarang kita nak pergi ke mana? Pirate Playland Playground. Jom kita dalam perjalanan ke pavilion. Sampai di pavilion. Zari tak sabar dah nak main playground. Adik. Okay guys, kita dah sampai di Playland Playground. Aku nak tunjukkan korang harga untuk kanak-kanak RM39 dan dewasa tambahan RM10 je. Untuk weekend mestilah mahal sikit. Rangers, ada air, ada air. Mula-mula aku masuk dekat kawasan ni nampak macam biasa je playground ni kan. Rupanya dekat belakang tu penuh dengan playground yang besar gila. Sampai satu hari main pun takkan puas. Nanti aku tunjuk dekat korang permainan apa yang ada dekat sini. Make sure korang tengok video ni sampai habis tau. Okay, fire. Lagi. 1, 2, 3, 4. Okay. Macam mama punya kan? Kenapa jam situ? Jam. Abang jadi Spiderman. Panjat. Dah. Apa? Okay, tadi kita dah bawa anak-anak main kat playground. Jadi diorang pun lapar. Kita bawa ke kedai Sukiya Tokyo Ball Noodles. Oh, Sukiya ni makan. Banyak dia makan. Memang betul-betul hungry gila lah diorang ni. Settle makan, so kita sambung balik main. Kita boleh main seharian kat sini. Yang penting kena ada tag dekat tangan.
Kita sambung makan malam di Samurai Yakiniku di Bangi Gateway. Sekarang dekat mana? Sekarang ini kita dekat Korea. Japan. Jepun. Blue color. Hai guys, kita dekat Jepun. Kita tengah makan lagi ni. Kita tengah makan ni. Bye. Bagi panas sikit air. Dari kecil hingga besar, tengok ni. Buat apa yang makanan dia? Garif? Garif? Di sini saja video aku kali ini. Semoga video ini menghiburkan korang semua. Jangan lupa subscribe, like dan tonton sampai habis video ni. Thank you guys.